Wow. Wow. Kosong. Wow. Kosong. Alamak, sangkut pula. Tu sangkut satu ni. Dia makan serentak. Ini dah keluar, dia dah sangkut balik. Zam, kau jangan cerita lebih-lebih dengan Tok Lan tu, Zam. Dia sekarang dah lain macam main mancing ni. Dia dah lain macam kau tu. Lepas tu dia buat diri kau balik-balik, kau cek bekas dia. Tak boleh percaya sekarang, Zam. Aku dah 2-3 kali dah. Itu pulau ni Itu pulau Keramat Tu pulau Konek. Oh, meriah ni yo. Master Koi pun ada tu, nampak. Lama tak jumpa dengan Master Koi. Idola Majik Tanah. Melaka. Majik Tanah. Mamu ada, Dakzam ada, Fenzi ada, Tok Lan ada, Hafiz ada. Tu geng-geng baru 2-3 orang gitu. Lancar. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ni hari kita turun belah Melaka di Pulau Konet dengan geng-geng serit Melaka. Join diorang. Ramai ni hari kat 10 biji kayak. So aku pun first time turun sini. Follow Dakzam Dakzam depan ni. Master Koi ada. Follow diorang Aku tak pernah turun sini, tak tahu spot mana. Alright, ada hasil aku up. Tak ada hasil, minta maaf. Garang tu. Apa ni? Gorot. Oi, kasar. Alhamdulillah. 1-0. Nampak dah. Dah 2-3 ekor kan, bu? Turun jig. Jig lauk. Ikan pertama di Pulau Konek. Lesen. Tok Lan sini. Ekor je ke? Ekor je dia bawa sini. Jig ke udang? Jig Udang tak nak pun.
Tak lawan pun. Tak lawan pun. Oi, senangin. Patutlah tak lawan, senangin. Baby senangin. Senangin. Oi, oi. Udang. Tadi kau kata magic aku sangkut. Atai udang itu pun aku cecah-cecah. Depan mata aku. Gurut-gurut. Oh, kosau. Gurut. Denah. Jadilah. Saiz. Okey. Saiz okey lah. Ada. Right. Oh, gerut. Alah pakai tangguk. Gerut. Makan bukan kawasan karang pun dia makan. Pelik betul lah. Atas karang dia tak nak makan. Saiz juga. Jadilah tambah. Ada gadi kosong lagi. Dah. Gerut. Tak ada ikan lain ke kau nak mancing? Ayat biasa aku dengar. Nak buat macam mana? Alhamdulillah. Ada ni. Ada. Ini duduknya. Dah. Oh. Kosong. Oh. Kosong. Alamak, sangkut pula. Oh, baran. Oh. Ha. Alhamdulillah. Baran. Oi, kasar. Oi, sangkut. Boron. Dua-dua boron makan. Satu sangkut, satu naik. Dia makan serentak. Ini dah keluar, dia dah sangkut balik. Aduh sayang. Tidak sepasang tu. Oh. Lama tak dapat boron. Lama tak dapat tu. Kilo, 2 kilo ada ni. 2 kilo ada. Oh, telan memang tak boleh lepas. Ini memang tak boleh lepas.
This is Riba. Berbelit. Berbelit. Alamak, berbelit. Alam. Agak sikit, agak sikit. Wuh. Sikit. Wow. Gila lah. Makan anak ikan. Makan anak ikan seko. Tak boleh lucut lah. Telan habis, patut tak boleh lucut. Oi, oi. This is talang. 3 kilo ada ni. Nice. This is riba. Talang. Kejut aku berbelit-belit. Alhamdulillah. Agak-agak dapat rakam lah. Ringan je. Tekan kau main. Besar sangat nak buat umpan ni. Lama pun. Alhamdulillah. Lama. Jenah hok. Dia lari sini bis.
Denah. Jadilah. Saiz. Okey. Saiz okey lah. Kocik. Lama dia. Kalau dari segi kelama, dia kasar lah. Kasar. Right. Boleh tahan. Oh. Jenahak oh. Alhamdulillah, aku dah cakap. Aku dah ajak apa datang sini tadi. Jenahak. Woi, kasar. Sekilo. Jenahak pink tu. Jenahak. Ini yang cari dari tadi ni. Bantal lah. Belum. Bantal mau 2 kilo lebih. Ini 1 kilo. Dari tadi dia bully aku. Tahu nasib dah. Alhamdulillah. Gari dah pono. Dia lupa ke? Aku pun orang Melaka lah. Right. Ni banyak ni. Aku dah dapat 5 ekor dah. Jenahak lagi. Kocik. Tapi saya boleh ambil lah. Ada pun. Right. Oh, terus. Alah pakai tangguk. Gerut. Makan bukan kawasan karang pun dia makan. Pelik betul lah. Atas karang dia tak nak makan. Saiz juga. Jadilah tambah. Ada gadi kosong lagi. Dah. Gerut. Tak ada ikan lain ke kau nak mancing? Ayat biasa aku dengar. Nak buat macam mana? Alhamdulillah. Ini hari semua sentak kosong lah. Makan tak nak bayar. Teman kau Sam. Air macam air batu lah. Lain padang, lain belalang. Siapa pula hantar air kelapa kat aku ni? Elok ke ya?
Alhamdulillah. Elok lagi. Tambah lagi satu bang. Buat macam ni. Patut teropong. Okay. Jumpa kelapa tengah laut. Dia kelapa laut lah kan. Pak lu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Elok tak? Sedapnya. Alhamdulillah. Boleh jumpa lah kelapa muda tengah laut. Rezekian lagi. Sedap pula tu. Amboi. Pukul 4 lebih kat pukul 5. So aku pelan-pelan naik dululah. Jauh ada. Nanti sampai kat darat nanti aku tunjuk hasil. Best juga main kat Pulau Konet ni. Asal nama Pulau Kenit. Pulau kecil. Pulau Melaka panggil Kenit. Bila dah campur Melaka, campur Negeri Sembilan, pasal ni sepadan, dia panggil Pulau Konet. Jangan salah sebut. Konit. Kecil. Ni lah pulau dari depan aku ni. Alright. Kita jumpa kat darat. Pukul berapa pun nak naik ni? Lagi nampak rupa. Tadi besar dia lucut di Sambusa ni. Lucut. Aku tak tahu kenapa. Bel arm terbuka pula. Sambung ni. Oi, meriah. Oh, ada bantal. Iya, punya hasil. Dia ni tu Esok pula. tukang habiskan ikan ni. Aku besok nak prepare balik Johor. Tak, kau nak ambil ikan ke apa? Pi. Oi, bos first time aku tengok flathead besar macam ni. Ada gorgon. Ni ya gorgon. So betul bajinya. Oi, ini masak kari sedap. Oh. Tu, waduh. Tak ambil langsung. Ji tak makan lagi. Boleh lah, ada lah lauk. Kenji punya. Oi, ada kapu Alhamdulillah, selamat mendarat kan. Di Pulau Konet. Tengok hasil. Hasil kita dari ada satu gorgon. Gorgon 2 kilo ada. 2 kilo ada ni. Boron, matija. Dah lompat. Lama ada 2 gerut-gerut macam biasa, 2, 3 ada senangin, jenahak. Besar agak ni, kat sekilo. Kecil-kecil, talang teko. Kau bapak. 2, 3 jengkal. Alhamdulillah. Syukur lagi. Alright, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.